A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimil khair summa ma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada Saino selaku fungsi majlis, seterusnya Ketua Muda Indra Mahkota Saudara Wan Rizwan bersama-sama dengan Ahli Jawatankuasa Dewan Pemuda PAS Kawasan Indra Mahkota, dan seterusnya seluruh sahabat-sahabat Jabatan Amal Kawasan Indra Mahkota sekalian. Alhamdulillah, malam ini di antara salah satu yang kita boleh raikan kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, Lis-sa'imin farhatan. Bagi orang berpuasa itu dia ada dua kegembiraan. Farhun inda fitrihi, kegembiraan ketika mana berbuka puasa. Wa farhun inda liqa'a rabbih, dan kegembiraan ketika mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita mengambil salah satu kegembiraan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menantikan masanya untuk mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Tuhan dalam keadaan yang penuh dengan kegembiraan. Saat masanya bila tu kita tak pasti. Yang pasti kita nak berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan kita gembira. Gembira selaku kita ni hamba Tuhan yang beriman kepada Allah. Dan hari ini pun kita melaksanakan ibadah puasa ni sebagai tanda yang kita memperakui yang kita ni hamba Tuhan. Barangkali kalau kita ni bukan rasa yang kita ni hamba Tuhan, maka tak ada guna kita rasa berpenat lelah untuk kita berpuasa, menahan perut kita ini, menahan segala apa yang menjadi kenikmatan yang kita lakukan sebelum dalam bulan Ramadan ini. Jadi justru kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah tempat yang boleh kita meletakkan semua amalan yang kita kerjakan. Selaku kita anggota Jabatan Amal, sebelum daripada ni pun kita dah banyak diberikan peringatan, diberikan saranan, semangat untuk kita beramal ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu lillah, beramal kerana Allah. Tidak ada lagi pilihan yang boleh menjamin kesejahteraan pada hari kiamat nanti bila mana kita melakukan amal tersebut hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap amalan yang kita lakukan bukan kerana Allah. Kita buat sesuatu amalan tu kerana makhluk Tuhan, maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan semula amalan yang kita kerjakan, lalu Allah perintahkan untuk kita serahkan kepada siapa yang kita melakukan amalan tersebut. Begitu sadisnya, begitulah tragisnya kalau misalnya kita berhadapan dengan Tuhan tapi Allah tak terima amalan kita. Kita banyak amalan yang kita kerjakan, banyak perbuatan yang baik yang kita buat tapi bukan kerana Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan menerima sebarang amalan tersebut. Nak pula puasa ini. Puasa ni kata Allah Subhanahu wa taala, puasa ni untuk diriku wa ana ajzi bih, dan akulah yang layaknya memberikan ganjaran berapa banyak yang boleh aku berikan kepada mereka-mereka yang berpuasa. Maka kita nilai kembali pada hari ini kalau kita dah memasuki Ramadan yang ke-13 dah. Betul? Ke ada orang yang baru setakat puasa 10 puasa? Roman? Cukup 13 puasa? Kira cukup lah kan? Kita dah balik belaka dah. Kalau dah sampai ke-13 Ramadan kita ini, kalau kita berpuasa kerana Tuhan, mudah-mudahan ganjaran amalan pahala itu digandakan lebih daripada apa yang kita jangkakan. Kerana kata Allah, setiap daripada amalan itu ditentukan kadarnya. Kalau satu amalan Allah Subhanahu wa taala boleh gandakan bi asyri amsalihah, dengan 10 gandaan yang seumpama macam kita kerjakan tadi, ila sab'ati mi'atin di'fin, kata Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis Nabi yang Allah Subhanahu wa taala akan gandakan sampai kepada 700 gandaan yang Allah boleh bagi. Tapi istimewanya Ramadan,
istimewanya puasa ni, Allah berikan gandaan sebanyak yang kita pun mungkin tak kira jangkauan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan pahala ganjaran pahala puasa tersebut. Jadi pastikan kita berpuasa ini betul-betul kerana tujuan untuk Allah, dan Allah akan memberikan segala apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita telah pun bersusah payah di atas muka bumi ini. Setiap kesusahan yang kita lakukan di atas muka bumi ini kerana Allah, maka Allah akan ganjarkan ganjaran yang terbaik nanti pada hari kiamat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlal syab'i fid dunya." Sesiapa yang di dunia ni merupakan ahli ataupun orang yang kekenyangan sepanjang masa. Dia tidak ada langsung untuk sediakan kelaparan tujuan kerana Allah. Maka sesungguhnya innahu ahadal jaw fi yaumil qiyamah. Dia akan menjadi golongan ataupun kelompok ahli orang yang kelaparan nanti pada hari kiamat. Jadi mudah-mudahan dengan kita menyediakan ataupun kita menjadikan diri kita ini orang yang sengsara, orang yang susah payah untuk berpuasa ni kerana Allah, maka mudah-mudahan Allah akan memberikan kekenyangan kita pada hari kiamat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada petang ini, satu pertemuan yang mudah-mudahan diberikan kerahmatan oleh Allah, mempertahukan ukhuwah dalam kalangan ahli jabatan amal kawasan Indra Mahkota, yang kita tengok saban hari mudah-mudahan akan ada saja anggota yang baru. Anggota yang baru ni kita perlu berikan mereka ni pendedahan seperti mana yang pernah kita diberikan pendedahan sebelum daripada ini, supaya mereka masuk saja jabatan amal Malaysia ni di bawah kelolaan Dewan Pemuda PAS ini, mereka tahu bahawa mereka masuk di dalam satu kelompok, satu tempat yang kita ini menginfakkan diri kita ini untuk melakukan amalan lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nak mendapatkan ganjaran keistimewaan dunia yang ada tersebut. Jadi itu di antara tugas-tugas kita yang senia-senia ni. Antara keistimewaan juga di dalam jabatan amal ni, dia tidak ada had usia. Walaupun Dewan Pemuda itu sendiri dia ada had usianya yang tertentu, tapi dalam jabatan amal ni dia tidak ada had usianya. Mungkin barangkali kalau habis tempoh usia pemuda anak ni, yang berbaki lagi 2 penggal, betul kan? Warizwan, kita ni sebaya, kami ni sebaya. Warizwan, Amin, Amang muda sikit, Sainul lebih sikit usia. Lagi 2 penggal dalam Dewan Pemuda ni, barangkali habis Dewan Pemuda ni kami pun akan masuk bersama-sama lah dalam jabatan amal. Rindu rasanya nak menjaga jalan kan, nak apa bagi pegang baton tu. Biasa tengok Lokman je yang buat kan. Kita bagi Lokman pula jadi apa, ketua pemuda nanti, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kesempatan hubungan yang kita jaga erat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan naungan, taufik, hidayah, petunjuk kepada kita semua agar dapat memperkuatkan, memperteguhkan kepada kita ini, Parti Islam Malaysia PAS ini, agar senantiasa berada dalam lapangan yang baik dan diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam memandu setiap apa yang kita lakukan. Jadi insya-Allah mari sama-sama kita menandatangani, membaca doa agar Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengabulkan doa kita selaku kita ni orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa Allah berikan keistimewaan untuk diistijabah ataupun berikan mustajabnya doa, perkenankan doa kita semua. Dan antara doa yang perlu kita senantiasa doakan adalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aswal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik
وتوحدت على دعوته وتعاهدت على نصرة شريعته فاسق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحشعنا وكل شيء أعطيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.